Kita nak pergi mana sekarang? Kita nak pergi cari kari ikan sembilang. Orang kata dekat Terong ni ada kari ikan sembilang very popular dan juga sangat-sangat sedap kan. So sekarang ni kita keluar pagi-pagi ni dekat Cangkar Jering. Kita sampai dari KL semalam. So pagi-pagi ni kita nak pergi terus ke apa nama tempat tu? Terong. Kita pergi Terong untuk cari kari ikan sembilang. Let's go. So kedai tu katanya di sebelah kanan kita. Ni pejabat pertanian kawasan tu kot yang kita pun I think depan lagi destination on your right. Tak nampak lah. Okay, nanti kita kena make a call lah. Okay, pencarian kedai Dolah ikan sembilang diteruskan. Okay. Wow, why suku? Awesome. Sebenarnya macam mana tak nampak ni dia kedai ni. Kedai ini tak ada tanda, tak ada nama Dia ada lagi nama ada di ya merah dah. kalau macam saya macam hari biasa kita kalau macam cuci apa pun kalau cuci macam kat rumah ada kan macam tu lah kan macam cuci dan potong apa pun dia kena lalu dulu kalau macam ni kita nak apa pun kita simpan ni. Maknanya kalau cuti tu masa Sabtu atau Ahad, lepas tu hari cuti kita lah. Hari pekerja ke, cuti sekolah ke, memang kena awal. Cuti sekolah macam seminggu, sebulan. Buka kedai pukul 9 lepas subuh. Oh, Sebab tu habis awal. Lepas subuh tu geng apa yang seperti aja saya tak mampu dah yang lain, tak nak dah. Jadi kita kena datang, kalau kawan-kawan datang, sebaiknya datang awal lah. Dan kalau Sabtu Ahad tu lagi awal. Sabtu dengan Ahad tu datang juga tapi kena pesan. Dia tu kena order siap-siap. Kadang-kadang saya pun dah memang buat dapur untuk saya. Macam 9 kalau saya buat 67 kilo je. 9 saja, ikan bulan lain belum lagi. Tapi ikan 9 selalu orang cari. Akak buka 6 lepas subuh dah buka dah kan? Kiranya pukul 17 lah sebenarnya. Pukul 7. So hari ni kita beli bungkus. Apa dia tu? Cium lah dulu. Sebenarnya kita beli ni sebab kita dah makan dah tu hari. Dan juga memang rasa sedap sungguh lah. Boleh lah nak makan ni, jangan tak sedap. Sedap, pada kami sedap. Tak depok lagi. Ni 2 ketul. Kita ambil 4 ketul lah. Kan? Jadi kiranya seketul kilo berapa kat tadi? Harga ikut saiz. Harga ikut saiz. Tapi kalau saya suka ikan yang besar tu puas hati. Isi banyak. Oh tu isi banyak. So macam ni berapa kak? Macam tanya dia. Dia tahu lah. Apa dia? 12. 12. Kalau yang besar dia tu 12. Kepala ikut besar kecil. Ada tadi pagi kepala besar ni. Tapi kat sembilan. Dia bukan remang. Dia tak tentu. Dia kalau remang dia lain. So ni 12 RM12 per ketul. Dia memang puas hati lah kan. Sebab sedap. Sebab dah makan, minggu lepas dah makan. And then hari ni kita repeat lagi. Tapi kita bungkus sahaja. Kita balik rumah nanti baru kita makan. Kita dah breakfast. Okey, ingatkan datang pukul 10 tadi. Kira lambat. Punya kedai kat kira lambat lah. Bukan. Tapi sebenarnya pada Sabtu Ahad better datang awal lagi. Sebabnya cepat habis. Operasi selepas pukul 7 macam tu. Ada roti canai juga. Dan special menu dia adalah nasi putih, kari ikan sembilang. Tapi kadang-kadang tu ada juga ikan lain, contohnya ikan pari, ikan yu. Tengoklah menu on that day. Alright. Tu lah kedai Dolah. Tu ada kari pari, kari sembilang semua. Bagi dia roti canai. So kena datang awal lah. Kalau ni kena datang awal. Sebabnya kalau datang lambat sikit memang habis lah lauk sini. Lepas subuh dalam pukul 7 tu akan dah operasi dah. Tapi memang kita dah pernah rasa untuk sebab kita repeat dari KL ni, badan rasa balik kan. So hari ni kita bungkus. Sekejap lagi nak singgah rumah akak tu.
Dia dah masak nasi, kita makan kat sana. Alright. So kita dah dapat lah kari semilang ni. Okay. Aku ada kata apa tadi? Kalau cuti sekolah kan datang awal lah kan? Kena datang awal ataupun Order. Order. Nanti dia siap, dia simpankan. Beroperasi daripada setiap hari kecuali hari Selasa. Hari Selasa cuti Okay. Lepas tu kalau kita guna WCE tu, kita keluar betul WCE tu, kalau daripada KL tu jangan ambil ke kanan menghadap ke Taiping, ambil ke kiri menghadap ke Beruas lah kan? Betul. Location kalau kita nak cari tu adalah kedai Dolah Sungai Baru. Dekat Google. Dekat Google. Okay. So ini dia kita punya hak kita beli tu. So kita campur dengan apa mah? Hari kita makan dengan semilang tadi kita beli. Lepas tu apa? Ada daging masak kicap dengan Daging masak kicap, sambal udang. sambal udang. Telur ni. Selamat menjamu selera.